Tak ramai tahu Korea Selatan pun pernah hampir bankrupt. Tapi bukan kerajaan yang selamatkan rakyat dia. Asia Financial Crisis 97 buatkan Korea Selatan pun hampir jadi failed state. IMF datang untuk bagi bantuan kecemasan lah, tapi berpu hutang 58 bilion dolar. Tapi itu pun dengan syarat-syarat yang basically buatkan rakyat hidup sengsara. Tapi kerajaan terpaksa, tak ada pilihan selain korbankan rakyat. Waktu tu jugalah ada something gila yang berlaku. Di tengah-tengah chaos ekonomi tu ada satu kumpulan rakyat dari Semal Women Association. Diorang mulakan Patriotic Ring Collection. Ini satu kempen yang ajak rakyat untuk derma emas untuk bagi dekat negara. Ramai kata ini kerja gila ni. Tapi realitinya kempen kecil oleh rakyat ni mendapat sambutan yang hangat daripada semua orang. 2 bulan lepas tu, barulah kerajaan pula organise kempen yang exactly sama. Kali ni collab dengan stesen TV dan bank untuk scale up lagi kempen ni nationwide. Dalam masa 4 bulan, total 3.5 juta rakyat terlibat secara sukarela. 227 tan emas dapat dikumpulkan. Ini bersamaan dengan 2.2 bilion USD. Macam korang boleh tengok dalam K-drama Tepung Sangsa, atuk nenek derma cincin wedding, atlet sukan derma pingat emas, trofi sukan kan, dan mak ayah derma barang kemas dan macam-macam scene yang menarik lah. Tapi satu persoalan kita tertanya kat sini, orang Korea ni memang patriotik sangat ke sampai sanggup berkorban macam ni sekali? Kita kena faham Asia Financial Crisis ni hentam Korea Selatan dengan sangat kuat. Mata wang Korea Won jatuh 50% secara mendadak. 1.5 juta rakyat hilang pekerjaan. Even middle class family yang asalnya selesa pun tak boleh survive. Even ada yang jadi homeless. Banyak bank yang ditutup, banyak company yang gulung tikar. Jadinya IMF memang bagi duit, tapi syarat-syarat dia tu ibaratnya rakyat ni kena suffer dulu barulah ekonomi kita boleh recover. 2.2 bilion USD hasil daripada gold collection campaign tu bukanlah satu amount yang dapat settlekan semua hutang pun. Tapi campaign tu bukan pasal amount semata, tapi tentang message. Message-nya ialah rakyat Korea ni sanggup berkorban kau-kau untuk dia punya negara. Tapi yang lagi manis sebenarnya, Korea berjaya buat full settlement hutang ni 3 tahun lebih awal berbanding schedule asal. Kalau kita fast forward hari ni, ekonomi Korea hari ni memang sangat power lah. Tapi yang kita tak perasan, kurang 30 tahun lepas, negara Korea ni pun pernah je desperate sampai terpaksa minta bantuan IMF. Sampai sekarang pun gold collection campaign ni masih diajar dalam silibus sekolah dekat Korea. Tapi bukan sebab semata-mata nak tunjukkan yang generasi mak pak diorang ni hero lah. Tapi yang lagi penting sebenarnya, nak next generation ni ingat, perpaduan rakyat ni jauh lagi powerful dari bantuan mana-mana kuasa luar. Kalau korang nak tahu lebih lagi pasal identiti bangsa Korea dan sejarah diorang, korang kena dapatkan buku ni dekat beg kuning sekarang. Memang well way.